Bagi setiap pesara, pencen ialah jaminan kehidupan hasil daripada khidmat bakti kepada negara. Namun, bagaimana jika pencen tidak lagi dapat dikreditkan ke akaun bank seperti biasa? Sebahagian pesara berdepan kesukaran menerima pencen apabila akaun bank disekat atau dibekukan. Justru, satu kaedah pembayaran alternatif diperlukan bagi memastikan pencen terus disalurkan kepada penerima yang layak. Sebagai penyelesaian, JPA memperkenalkan pembayaran pencen melalui e-wallet Touch and Go yang pertama seumpamanya dalam sektor kerajaan. Inisiatif ini dilaksanakan bersama Kementerian Kewangan, KUAP dan Touch and Go bagi memastikan pesara terus menerima pencen tanpa halangan. Pada 19 Mei 2026, pembayaran pencen melalui e-wallet Touch and Go berjaya dikreditkan kepada 122 penerima pencen dengan jumlah keseluruhan melebihi RM254,000, membuktikan inovasi ini memberi manfaat sebenar kepada pesara. Lebih dari inovasi digital, inisiatif ini memberi ketenangan dan keyakinan kepada pesara untuk terus menerima hak mereka. Terbaik. Dan setakat ini saya sangat berpuas hati, tidak ada masalah apa-apa dengan penggunaan e-wallet dan juga mempunyai ciri-ciri security yang baik. Transformasi digital ini mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada pesara melalui kaedah pembayaran yang lebih mudah, cepat dan selamat. Daripada cabaran kepada penyelesaian. Daripada inovasi kepada manfaat. JPA komited memastikan setiap pesara terus menerima hak mereka. Pesara sejahtera berdaya digital bersama.